sebelum aku kerja pest control, masa aku kecil-kecil, benda aku paling teruja sekali bila time KKM datang dekat taman kita orang, kat kampung kita orang, nak sembuh asap fogging tu. Masa kecil tu ingat, oh best ni, wah ada fogging ni, datang macam Terminator, bawa mesin tu, sembuh asap, berkepul-kepul. Kita orang masa tu zaman tengah WWE, WWF, time asap tu lalu je, kita orang ramai-ramai kat orang keluar daripada asap tu, konon-konon macam Triple H lah. Wah, macam main kadang-kadang sedut asap tu, ambil air sembuh macam Triple H sebiji kan, konon-konon entrance macam WWF. Tapi sebenarnya kita tak tahu KKM tu datang lepas ada orang meninggal sebab kena denggi. Ya Allah, kita orang boleh enjoy time tu. Bila aku dah besar ni kan, dah kerja pest control, dah pikul sendiri fogging tu, barulah tahu rupa-rupanya bila KKM datang dengan fogging tu sembuh kat kampung kita, itu bukanlah satu benda yang baik lah. Itu maknanya ada bencana lah yang berlaku dekat kita punya kawasan tu. Itu memang red flag lah. Maksudnya dah ada orang masuk ICU disebabkan denggi ke, ada yang dah meninggal disebabkan denggi ke, and then time tu KKM datang lah. Tapi kenapa KKM datang time ada kes je? Kenapa time tak ada kes dia tak datang? Sebenarnya bukan kerja KKM pun nak kontrol masalah nyamuk ni apa semua. Sebab masalah nyamuk ni macam denggi, Aedes, nyamuk Aedes ni, dia berkaitan dengan kebersihan sekitar tu. Kalau kita sendiri tak jaga kita punya kawasan kediaman, rumah kediaman kita dengan ada bekas air bertakung, simpan bekas-bekas kawasan-kawasan tu tak bersih, jadi menjadi tempat tu pembiakan kepada nyamuk. Itu sebenarnya salah kita sendiri, bukan salah KKM. KKM tu dah kira bagus, ada kes, dia tahu kat situ ada kes dan dia hantar orang. Tapi kalau korang nak lagi bagus, sebelum benda-benda tu terjadi kan, ambil lah servis dengan pakar pes kan. Kita ada tim boleh datang tolong sembuh tiap-tiap bulan kan? Apa salahnya? Tak payahlah tunggu ada seorang dah meninggal baru nak panggil. KKM banyak lagi kerja lain. Kalau katalah tiba-tiba korang balik petang-petang, korang nampak van KKM dah duduk pusing taman, bagi pengumuman, bagi tahu sila keluar daripada rumah untuk nak buat semburan apa semua kan. So make sure hari tu kalau boleh, kalau kita masak, tutup makanan kan, tak payah masak ke hari tu, and then keluar, kalau ada mask pakai mask. Jangan korang duduk dalam asap tu, tengok anak-anak sikit, kadang-kadang dia orang ni excited nampak asap-asap tu apa semua tu, dia orang pergi masuk dalam tu. Jangan, sebab dalam kandungan asap tu dia ada kimia kan, sebab asap tu dihasilkan daripada diesel. Sama je macam korang pakai ubat nyamuk ke, produk yang dalam rumah pun, kalau benda tu korang hidu selalu memang bahayalah. Jadi asap tu bila dia orang sembuh, asap tu sekali lalu, nyamuk yang ada time senja kan dekat rumah kita yang melekat dekat belakang pintu, belakang langsir, asap tu lalu nyamuk tu dia kena, dia matilah. Jadi kenapa KKM ataupun buat semburan asap fogging untuk nyamuk ni selalu kita buat waktu petang kan. Nyamuk ni dia ada dua waktu yang dia aktif, sama ada waktu subuh dengan waktu senja. Time ni dia aktif. Dia macam setan lah. Setan ni aktif time-time tu lah kan. Tengah hari tu dia tidur. Nyamuk ni tengah hari dia tak keluar. Jarang lah ada nyamuk waktu tengah hari. Dia tak pergilah, orang kata merayau-merayau pergi sauna ke apa ke, dia tak pergilah. Kalau tengok nyamuk, sebab tu nyamuk dia keluar waktu malam. Orang pergi sauna waktu malam lah. Time tu, itu pasal lah kita nampak darah tu. Itu yang dia cocok. So macam mana pest control ataupun KKM dia decide kawalan tu kawalan kimia ataupun kawalan biologi, nak buat macam mana? So dia akan tengok pada beberapa faktor lah kan. Macam contoh kalau kata melibatkan kawasan yang besar, mungkin dia akan lebih prefer kepada kawalan biologi. Sebab kalau kita nak buat sepenuhnya guna kawalan kimia, dia mungkin akan bagi kesan kepada kesihatan dan juga alam sekitar lah kan. Sebab kita nak kita nak gunakan bahan kimia dekat lokaliti yang besar. Jadi so KKM dah decide, okey kawasan ni kita boleh pakai kawalan biologi. Mungkin sebab ialah kawalan biologi ni dia tak bagi impact terus macam mana kawalan kimia kan. Jadi mungkin selamat untuk kita guna kawalan biologi walaupun ambil masa sikit. Sebab benda ni dia lebih kepada prevention. Dia bukan orang kata nak selesaikan masalah, dia nak prevent kan. Mungkin lepas 2-3 minggu kesan tu kita baru akan nampak. Kalau contoh hari ni dia lepaskan nyamuk Wolbachia, mungkin lepas 1-2 minggu baru kita nampak kesan dia, pembiakan nyamuk tu makin kurang. So kalau macam contoh nak kesan yang instant, barulah kita pakai kawalan kimia kan. Sebab time tu kita sembuh, bila asap tu lalu apa semua, time tu nyamuk boleh mati. Tu beza dia. Tapi itulah, kalau nak buat kawalan kimia ni kita tak boleh buat selalu kan. Sebab benda tu nanti dia akan merosakkan ekosistem kita. Macam contoh sistem kesihatan, alam sekitar. Sebab melibatkan bahan kimia. Macam kawalan biologi dia selamat, tapi dia punya kesan tu tak cepat lah, slow lah kan. Dia macam tu je lah, dia punya pro and con dia. Jadi kalau kata ada taman-taman perumahan
kan, JMB kan, taman-taman tu kalau kata kat situ ada 100 buah rumah, 200 buah rumah, pergi collect RM10 satu rumah sebulan kan, panggil pakar pest, kita datang sembuh tiap-tiap bulan guna fogging tu. Itu pun tak ada masalah kan. Ataupun kalau nyamuk dah tak ada problem, mesti ada problem lain pula, masalah lipas dah tak ada pula masalah lain, masalah tikus dah tak ada pula masalah semut. Jangan risaulah, masalah pest ni tak pupus lah, company pest control pun takkan tutup lah. Jadi kalau korang perlukan servis pest control, contact je pakar pest, tekan link dekat bawah ni ha.